Pernahkah anda terfikir bagaimana hospital dapat memastikan pesakit selamat daripada jangkitan selepas pembedahan? Hai, saya Siti Murni binti Anwar and this is my healing story. Saya telah berkhidmat dengan KPJ Keluang Utama Specialist Hospital selama 15 tahun, di mana pada awalnya saya adalah seorang OT scrub nurse. Pada awal tahun 2022, saya secara sukarela telah menawarkan diri dan mencabar diri saya untuk bertugas di Jabatan CSST. Kenapa CSST? Tahukah anda, di sebalik tabir terdapat satu jabatan penting yang dikenali sebagai CSSD, iaitu Central Sterile Supply Department. CSSD adalah salah satu tempat yang orang tak mengenali siapa kami, orang tak tahu apa kami lakukan sepanjang hari, orang tak tahu risiko apa yang kami lalui, dan orang tak tahu apa kepentingan dan contribution kami kepada hospital dan pesakit. Tetapi, ada satu perkara yang mereka cuma tahu ialah mereka meletakkan kepercayaan kepada kami untuk mereka menjalankan sesuatu pembedahan atau prosedur dengan selamat. Bersesuaian dengan kualiti objektif CSSD, iaitu to ensure 100% all surgical instrument are sterile before use, CSSD bertanggungjawab melakukan proses tertentu seperti pencucian, disinfeksi dan pensterilan semua peralatan perubatan yang akan digunakan semula. Ini termasuk alat pembedahan, set dressing dan peralatan perawatan pesakit. Proses ini dapat membantu mencegah jangkitan, mengurangkan komplikasi dan meningkatkan pemulihan pesakit secara menyeluruh. CSSD memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong semua jabatan di dalam hospital seperti Dewan Bedah, ICU, ward dan klinik. Walaupun kini saya tidak lagi merawat pesakit secara langsung, saya harap setiap bantuan dan sokongan saya lakukan dapat memberi impak kepada pesakit yang melakukan pembedahan dengan lancar dan selamat. Healing bukan sekadar merawat tetapi tentang manusia yang saling mengambil peduli agar nyawa manusia lain juga selamat.